sama ada dia betul-betul support PD charging. Aku dapati memang kedua-dua port USB pada power bank ni boleh jadi input untuk charge power bank. Ini bermaksud flexibility dia tinggi, tak terikat satu cara je. Aku buat satu test yang orang jarang buat. Aku guna kabel built-in lightning, sambungkan ke adapter USB-C dan charge phone Android aku. Dan ya, phone aku tetap boleh charge. Ini buat aku lagi yakin sebab ini bermaksud power bank ni bukan sekadar cantik rupa, tapi betul-betul praktikal dalam situasi terdesak. Last sekali aku guna kabel built-in yang dijadikan lanyard tadi untuk charge power bank tu sendiri. Sambung terus masuk charging tanpa ada masalah. Masa ni aku sedar satu benda, power bank ni memang direka untuk orang yang tak nak serabut dengan banyak kabel dan nak semuanya ringkas tapi berfungsi. Kalau kau jenis aktif, selalu bergerak, tak suka bawa banyak aksesori dan nak satu power bank yang boleh cover hampir semua situasi, ini memang masuk akal untuk dimiliki. Segeralah check out sekarang sebelum sold out.